Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya ialah Aina Nabila Farzana binti Ahmad Nawawi dan saya daripada kelas PPS 13. Jadi, berdirinya saya di sini adalah untuk menerangkan tentang laporan penilaian PKUK 1094, iaitu tugasan daripada pendidikan khas masalah penglihatan. Jadi, dalam slide ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan kajian kes, di mana saya akan menerangkan tentang kajian kes yang telah dibuat khususnya tentang masalah penglihatan yang amblyopia. Jadi di sini, antara kes yang dapat saya ulaskan daripada tugasan 2 PKUK 1094 yang telah saya laksanakan ialah seorang murid lelaki yang berumur 7 tahun dikenal pasti mengalami amblyopia, iaitu mata malas pada mata kirinya pada usia awal persekolahan. Jadi, hasil pemeriksaan oftalmologi ini mengatakan bahawa murid 7 tahun ini mempunyai masalah pada mata kirinya, iaitu tahap penglihatannya ialah 6/36 berbanding dengan mata kanannya, iaitu tahap penglihatannya ialah 6/9. Jadi, ini menjadikan ketidakseimbangan penglihatan antara kedua-dua mata murid 7 tahun ini. Okey, jadi kita kena tahu amblyopia ni dia berlaku disebabkan oleh otak gagal untuk menggunakan penglihatan daripada satu mata secara optimum. Jadi, hal ini secara tidak langsungnya menyebabkan mata tersebut menjadi lemah, walaupun tak ada kerusakan secara fizikal. Jadi itulah kajian kes yang telah saya laksanakan. Jadi, apakah kepentingan penilaian kesihatan mata bagi murid berkeperluan pendidikan khas iaitu MBPK ketidakupayaan penglihatan? Jadi, saya akan menerangkannya di dalam slide ini. Jadi, kita kena tahu bahawa penilaian kesihatan mata amatlah penting dan juga signifikan khususnya bagi murid berkeperluan pendidikan khas iaitu MBPK yang mengalami ketidakupayaan penglihatan, khususnya seperti amblyopia. Hal ini dikatakan sedemikian kerana ia dapat membantu mengenal pasti tahap dan juga jenis masalah penglihatan secara tepat, juga untuk merancang intervensi pendidikan yang awal terhadap kanak-kanak. Sesungguhnya, saya yakin percaya bahawa pemeriksaan kesihatan mata yang amat sistematik membolehkan guru dan juga pakar dapat mengenal pasti tahap ketajaman visual, koordinasi mata dan juga keupayaan persepsi visual murid. Tidak dilupakan, dapat memastikan murid mendapat bantuan penglihatan seperti kanta khas, bahan bercetak besar ataupun berlakunya penggunaan teknologi bantuan visual. Malah, Kementerian Pendidikan Malaysia 2023 juga mengatakan bahawa apabila adanya penilaian kesihatan mata ini, ia mampu untuk mencegah komplikasi yang lebih serius seperti kehilangan penglihatan yang kekal. Jadi dalam konteks amblyopia ini, pengesanan awal sebelum usia 8 tahun amatlah penting. Hal ini dikatakan demikian kerana sistem penglihatan otak masih dalam fasa perkembangan aktif, iaitu dikatakan oleh Ahmad dan juga Rahim 2020. Jadi tanpa intervensi awal, mata yang lemah tidak dapat dilatih semula dan juga boleh menyebabkan kecacatan penglihatan yang kekal. Jadi bertitik tolak daripada itu, saya akan menerangkan tentang proses saringan. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang proses saringan dalam slide ini. Jadi, proses saringan penglihatan dijalankan untuk mengenal pasti murid yang berisiko mengalami gangguan penglihatan, khususnya seperti amblyopia, sebelum masalah menjadi lebih serius. Okey, sebagai info tambahan, saringan ini biasanya dilakukan di peringkat sekolah, khususnya oleh jururawat kesihatan dan juga guru pendidikan khas yang terlatih. Sesungguhnya, saringan awal membolehkan pengesanan awal terhadap perbezaan penglihatan antara kedua-dua mata dan juga dapat membantu menentukan keperluan rujukan lanjut
ke klinik optometri ataupun hospital. Dalam proses saringan ini juga, sekiranya hasil saringan itu menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan visual, murid tersebut akan dirujuk kepada pegawai optometris untuk pemeriksaan mata yang lebih terperinci. Sesungguhnya, saringan ini dijalankan di tempat yang terang dan juga tenang supaya dapat memastikan murid tersebut memahami arahan dan berasa sangat selesa sewaktu pemeriksaan dijalankan. Jadi, tidak dilupakan, data saringan semestinya akan direkodkan dalam borang kesihatan seperti yang telah dipaparkan dalam slide ini di borang kesihatan sekolah untuk pemantauan dan juga tindakan yang lanjut. Proses ini memastikan intervensi dapat dimulakan lebih awal sebelum keadaan menjadi lebih teruk dan juga serius. Baiklah, dalam pada itu saya akan menerangkan tentang pelaksanaan dan juga konsep saringan penglihatan. Jadi, untuk kes amblyopia yang dihadapi oleh murid 7 tahun ini, terdapat 2 langkah yang perlu dilaksanakan. Okey, jadi yang pertama khususnya ujian ketajaman penglihatan dan yang kedua ialah ujian penutupan mata iaitu cover test. Jadi, seperti yang telah dipaparkan dalam slide ini, langkah yang pertama untuk pelaksanaan saringan penglihatan ini ialah ujian ketajaman penglihatan iaitu visual acuity test. Hal ini menggunakan carta Snellen untuk menilai kejelasan penglihatan setiap mata secara berasingan. Dalam kes murid amblyopia ini, ketajaman penglihatan semestinya akan direkodkan sebagai 6/9 untuk mata kanan dan juga pada mata kirinya 6/36 yang amat menunjukkan perbezaan ketara antara dua mata. Jadi inilah kes yang berlaku terhadap murid 7 tahun tersebut. Jadi untuk langkah kedua yang dilaksanakan ialah ujian penutupan mata ataupun lebih dikenali sebagai cover test. Jadi kita kena tahu bahawa cover test ini dilakukan secara sangat ringkas sebagaimana ini hanyalah untuk melihat sama ada mata itu bergerak secara sejajar ataupun tidak sejajar antara dua mata sebagai petunjuk kepada strabismus iaitu punca utama berlakunya amblyopia. Jadi dalam konteks ini, bagi menilai keberkesanan pelbagai ujian penglihatan yang digunakan dalam saringan penglihatan, kita kena tahu bagi amblyopia, ujian penglihatan yang amatlah berkesan ialah ujian ketajaman penglihatan. Hal ini dikatakan demikian kerana saya yakin dan percaya bahawa ujian ketajaman penglihatan ini terbukti dalam mengesan perbezaan fungsi antara dua mata dan juga digunakan secara meluas dalam kalangan kanak-kanak. Sesungguhnya hal ini telah dibuktikan oleh Muhammad Zaki dan juga Nuraini 2021. Jadi, keberkesanan yang lain bagi ujian penglihatan ialah ujian penutupan mata iaitu cover test. Sesungguhnya, ujian cover test ni amatlah membantu untuk mengenal pasti gangguan penjajaran mata. Kita nak tengok mata itu sejajar ataupun tidak. Manakala, ujian medan penglihatan amatlah sesuai untuk kita kenal kawasan mata ataupun penglihatan yang sudah terjejas. Jadi, tidak dilupakan, pemeriksaan oftalmoskopi juga amatlah berkesan. Sesungguhnya hal ini dikatakan demikian kerana pemeriksaan oftalmoskopi ini penting untuk menolak kemungkinan faktor organik seperti katarak ataupun kerosakan retina yang kita nak elakkan. Jadi, ujian penglihatan yang telah saya katakan tadi amatlah berkesan yang perlulah dilaksanakan apabila kita didiagnosiskan sebagai seorang yang mengalami amblyopia bagi mengelakkan kita punya masalah penglihatan itu menjadi lebih serius dan juga teruk. Sesungguhnya, impak melakukan ujian saringan ini menyebabkan berlakunya keberkesanan diagnosis amblyopia meningkat. Jadi, apabila kombinasi ujian ini dijalankan secara serentak, maksudnya kita gabungkan segala ujian tersebut. Bukan melakukan satu ujian, malah melaksanakan semuanya. Tetapi secara berperingkatlah. Ia akan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap fungsi visual murid.
Oleh itu, pelbagai jenis ujian ini perlu digabungkan untuk memastikan diagnosis tersebut tepat. Jadi, bertitik tolak daripada itu, terdapat jenis-jenis saringan dan juga instrumen saringan bagi amblyopia iaitu mata malas. Okey, kebiasaannya untuk bahagian mata seperti masalah penglihatan yang lain, kebiasaannya ujian yang dilaksanakan ialah ujian ketajaman penglihatan yang mana kita menggunakan carta Snellen dan juga ujian medan penglihatan, juga melaksanakan pemeriksaan oftalmoskopi. Tetapi bagi amblyopia ini, kena tahu terdapat 2 pemeriksaan tambahan bagi memastikan diagnosis itu dilaksanakan secara lebih tepat dan juga jelas, iaitu adanya ujian penutup iaitu cover test dan juga adanya ujian refraksi iaitu refraction test yang akan saya jelaskan dengan lebih mendalam dalam slide yang berikutnya. Jadi, kalau seorang itu didiagnosiskan sebagai seorang yang mengalami amblyopia, kena tahu saringan dengan instrumen bagi orang mengalami amblyopia ini ialah ujian ketajaman penglihatan carta Snellen yang pertama, kedua ujian medan penglihatan yang kedua, yang ketiga pemeriksaan oftalmoskopi dan yang keempat ujian penutup iaitu cover test dan yang kelima ialah ujian refraksi iaitu refraction test. Jadi semuanya ada 5. Jadi, dalam slide ini, saya akan menerangkan tentang fungsi, instrumen dan juga prosedur bagi melaksanakan ujian saringan inilah. Sebab bila ada ujian saringan, mestilah kita nak tahu apa tujuan dia, apa instrumen, apakah prosedur yang dilaksanakan untuk menjalankan ujian saringan ini. Namun, kita kena tahu instrumen itu apa. Sebagai ayat yang lebih jelas dan mudah untuk difahami, instrumen itu adalah alat yang digunakan bagi melaksanakan ujian saringan. Oleh hal demikian, tanpa membuang masa, saya akan menerangkan tentang ujian yang pertama, iaitu ujian ketajaman penglihatan, iaitu carta Snellen. Namun, apakah tujuan ataupun objektif utama kita melaksanakan ujian ketajaman penglihatan iaitu carta Snellen bagi amblyopia? Tujuannya adalah untuk menilai tahap ketajaman penglihatan setiap mata iaitu kedua-dua mata kita secara berasingan. Kita buat satu persatu. Jadi macam biasa, alat ataupun instrumen yang digunakan untuk carta Snellen ialah instrumennya kita memerlukan carta Snellen ataupun carta Liasimos dan khususnya untuk kanak-kanak. Kemudian, dia perlu dilakukan pada jarak 6 meter iaitu secara standard lah. Sesungguhnya tidak dilupakan. Saya yakin dan percaya bahawa setiap individu telah melalui ujian ketajaman penglihatan ini. Bagi prosedur ringkas dalam ujian ketajaman penglihatan ini ialah yang pertama, kita perlu menutup sebelah mata. Contohnya mata kiri. Kemudian, murid tersebut dikehendaki untuk membaca huruf ataupun simbol yang terdapat pada carta. Khususnya, pembacaan itu perlu dilaksanakan bermula daripada baris yang terbesar yang dekat atas tu sehinggalah yang terkecil di bahagian bawah. Jadi, bila kita dah baca, skor akan direkodkan. Jadi, skor penglihatan itu akan direkodkan seperti 6/6, 6/12 mengikut bahagian mata. Jadi, kalau kita dah buat ujian ketajaman penglihatan dan kita melihat ada perbezaan besar antara kedua-dua mata kita, maka ia menunjukkan kemungkinan kita menghadapi amblyopia. Contohnya mata kanan kita 6/6 bagus, tapi pada mata kiri kita terdapat perbezaan ketara iaitu 6/18. Jadi ketidakseimbangan ini menunjukkan kita amblyopia. Jadi itulah tentang ujian ketajaman penglihatan. Mudah kan? Beralih daripada ujian ketajaman penglihatan, saya akan menerangkan tentang ujian medan penglihatan dalam slide ini. Namun, apakah itu ujian medan penglihatan? Apa tujuan dia? Apa instrumen dan juga apakah prosedur yang dilaksanakan? Namun, ujian medan penglihatan ini bertujuan untuk menilai keupayaan mata yang melihat objek di kawasan sisi, iaitu peripheral vision. Kita nak tengok kawasan dekat bahagian sisi. Macam tu. Jadi, dalam kes amblyopia ini, ujian ini amatlah membantu untuk kita menyingkirkan sebab yang lain
yang seperti kehilangan penglihatan, khususnya gangguan saraf optik ataupun retina. Jadi inilah ujian yang dilaksanakan oleh murid 7 tahun tersebut sebagaimana ia didiagnosiskan sebagai seorang yang mengalami amblyopia. Sesungguhnya bagi instrumen, kita kena tahu alat yang digunakan untuk melaksanakan ujian medan penglihatan ini ialah perimeter ataupun M-slit grid, khususnya yang bertujuan untuk pemeriksaan yang mudah. Jadi bertitik tolak pada itu, bagi ujian medan penglihatan ini, saya akan menerangkan tentang prosedur yang ringkas. Yang pertama, pesakit akan menumpukan pandangan pada satu titik tengah. Kemudian akan diminta untuk memberitahu sama ada nampak ataupun tidak nampak objek tersebut ataupun cahaya yang muncul di sisi. Tapi kalau kita perasan, kita biasa melalukan ujian medan penglihatan ni. Contohnya bila kita nak buat spek mata, kita diarahkan oleh pakar mata ataupun optometrist untuk menggunakan alat seperti perimeter ataupun M-slit grid ni untuk melihat nampak tak objek, khususnya balon kan. Contohnya balon udara api panas lah, untuk tengok kita letakkan dagu di atas objek tersebut dan kita melihat objek tersebut wujud ataupun tidak. Jadi untuk kefahaman yang lebih mendalam, boleh lihat dalam slide ini saya meletakkan gambar-gambar ujian yang dilaksanakan dan juga hasil ujian medan penglihatan. Begitu juga dengan gambar rajah instrumen ataupun alat yang digunakan untuk ujian medan penglihatan ini, iaitu perimeter ataupun M-slit grid. Jadi gambar tersebut saya letakkan dalam slide ini. Jadi dalam slide berikutnya, tidak dilupakan saya akan menerangkan tentang pemeriksaan oftalmoskopi yang mana kita gunakan untuk ujian penglihatan bagi amblyopia. Jadi, pemeriksaan oftalmoskopi ini amat penting sebagaimana ia bertujuan dan juga berobjektif bagi matlamatnya untuk memeriksa keadaan dalaman mata termasuk retina, saraf optik dan juga makula. Jadi pada pandangan saya, pemeriksaan oftalmoskopi ini lebih terperinci dan mendalam sebab kita melihat bahagian dalaman mata. Sesungguhnya, saya yakin dan percaya pemeriksaan oftalmoskopi ini amatlah signifikan sebagaimana ia digunakan untuk memastikan tiada kerosakan struktur yang boleh menyebabkan penglihatan kabur, khususnya bukan amblyopia yang sebenar. Jadi kalau kita tengok dalam slide ini, ada gambar rajah yang telah saya letakkan seperti instrumen dan juga cara ujian dilaksanakan. Jadi, bagi instrumen ataupun alat khas yang digunakan bagi melaksanakan ujian pemeriksaan oftalmoskopi ini ialah terdapat dua. Yang pertama ialah oftalmoskop, iaitu secara langsung, secara direct oftalmoskop. Namun, alat yang kedua yang digunakan ialah oftalmoskop tidak langsung, iaitu secara tak direct. Khususnya dinamakan sebagai indirect oftalmoskop dalam bahasa Inggeris. Jadi, instrumennya menunjukkan bahawa pemeriksaan oftalmoskop ini, instrumennya secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, bertitik tolak daripada itu, prosedur ringkas yang dilaksanakan bagi menjayakan pemeriksaan oftalmoskopi ini ialah doktor dikehendaki untuk menggunakan alat khas yang berlampu untuk melihat bahagian dalam mata bagi pesakit melalui pupil. Jadi, sudah jelaskan bahawa pemeriksaan oftalmoskopi ini secara mendalam sebagaimana alat digunakan juga terperinci. Proses yang digunakan juga adalah untuk melihat bahagian dalaman mata secara lebih jelas. Jadi, ujian saringan yang keempat iaitu yang dilaksanakan bagi murid mengalami amblyopia secara khususnya ialah ujian penutup, iaitu cover test. Sesungguhnya, cover test ini amatlah penting dan juga signifikan sebagaimana cover test ini bertujuan untuk mengesan strabismus, iaitu mata juling yang sering menjadi punca utama berlakunya amblyopia. Jadi, secara ringkasnya untuk disimpulkan, seseorang itu boleh didiagnosis sebagai seorang yang mengalami amblyopia ataupun boleh disyaki sebagai seorang mengalami masalah penglihatan ini apabila mempunyai punca utama seperti juling.
Jadi ini menunjukkan pentingnya cover test ini supaya kita dapat detect dan mengesan sama ada orang itu jeling ataupun tidak. Jadi, oleh hal demikian, saya akan menerangkan tentang instrumen ataupun alat khas yang digunakan bagi melaksanakan ujian penutup iaitu cover test. Jadi, instrumen ataupun alat yang digunakan bagi ujian penutup mata iaitu cover test ini hanyalah satu sahaja, iaitu penutup mata kecil ataupun lebih dikenali sebagai occluder. Jadi gambar occluder ni boleh dilihat dalam gambar raja dan slide yang telah saya tunjuk ini. Jadi prosedur ringkas yang dilaksanakan bagi menjayakan ujian penutup iaitu cover test ini ialah: pertama, satu mata secara tidak langsung akan ditutup menggunakan alat occluder ini. Kemudian akan dibuka untuk melihat sama ada mata yang lain itu bergerak menyesuaikan fokus ataupun tidak. Jadi, ini menunjukkan kehadiran juling yang tersembunyi ataupun nyata. Jadi, kita nak tengok juling itu nyata ke, tersorok ke, tersembunyi ke, mempunyai juling ke ataupun tidak. Jadi, kalau seorang itu mempunyai juling, maka kita akan buat pemeriksaan lebih lanjut untuk diagnosis sama ada seorang itu amblyopia ataupun tidak. Jadi, sekarang kita akan beralih kepada slide kedua yang terakhir, di mana ialah ujian saringan penglihatan yang kelima, iaitu ujian refraksi ataupun dalam bahasa Inggerisnya dan dikenali sebagai refraction test. Jadi, selain pada ujian ketajaman penglihatan, saya yakin dipercaya ujian refraksi ini telah dijalankan oleh setiap individu untuk memastikan kanta mata mereka punya kuasa, iaitu dalam bahasa ini ialah power kanta mata seseorang. Khususnya apabila seorang itu hendak membuat spek mata baharu. Oleh hal demikian, seseorang itu dikehendaki untuk menjalani ujian refraksi. Sesungguhnya tujuannya adalah untuk menentukan sama ada penglihatan tersebut kabur disebabkan oleh rabun jauh, rabun dekat ataupun astigmatisma yang boleh mencetuskan amblyopia jika tidak dirawat secara peringkat awal. Jadi pentingnya ujian refraksi ini secara awal. Namun, instrumen ataupun alat khas yang digunakan bagi menjayakan ujian refraksi ini ataupun refraction test ini ialah: yang pertama ialah retinoskop. Tidak dilupakan, instrumen yang kedua ialah phoropter ataupun trial lens set. Jadi kita gunakan semua instrumen, tak kisahlah retinoskop ke, phoropter ke ataupun trial lens set, semua digunakan untuk kita melaksanakan ujian refraksi. Jadi prosedur ringkas yang saya akan menerangkan bagi ujian refraksi ini ialah: pertama, optometris akan mengukur pembiasan cahaya dalam mata. Sesungguhnya hal ini dilaksanakan bagi menentukan kuasa kanta pembetulan yang sesuai terhadap seseorang. Jadi dalam slide terakhir ini terdapat sumber rujukan yang mana semua rujukan ini telah dilampirkan oleh saya dalam slide ini sebagaimana terdapat maklumat dan juga isi penting yang telah digunakan dapat diperoleh daripada link-link dan juga sumber rujukan yang telah dilampirkan, khususnya daripada jurnal, artikel dan sebagainya. Jadi, apa yang dapat disimpulkan oleh saya dan diringkaskan oleh saya bagi ujian saringan penglihatan ini ialah: segala ujian yang telah dilaksanakan ini amatlah penting dan signifikan terhadap setiap individu pada setiap peringkat umur, khususnya apabila seorang itu telah menandakan mempunyai masalah penglihatan seperti amblyopia. Seseorang itu dikehendaki untuk menjalankan setiap ujian saringan bagi mengelakkan mata seseorang itu menjadi lebih serius dan teruk. Jadi, amatlah penting bagi seseorang itu untuk melaksanakan ujian saringan. Saya amat berharap segala perkongsian saya tentang amblyopia, tentang ujian saringan, instrumen, tujuan dan juga kenapa keberkesanan dia amatlah penting, amatlah bermanfaat dan dapat memberikan satu pembukaan mata dan nilai tambah terhadap setiap individu yang melihat video saya. Jadi, sekian saja perkongsian saya untuk tugasan ini.